Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi bubur locong. Okey, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk nak buat bubur locong. Ini dari Thailand. Kita panggil Thailand. Thai panggil ni ialah krong kreng. Lebih kurang lah kalau tak salah Kak Zaidah sebut ya. Krong kreng dia dibuat daripada tepung sagu ya. Okey, ni rupanya perempuan perlu rebus dahulu sehingga dia timbul. Ya, bila dia timbul tu maksudnya dia dah masak, dan toastkan. Bila dah toast, terus masukkan dalam air supaya dia tidak melekat, sebab dia daripada tepung sagu dia mudah melekat. Alright, Kak Zaidah guna juga keledek. So yang ini kita dah cubekan dia dan kita dah rebus. Ini keladi. Keladinya Kak Zaidah letak sedikit pewarna purple. Sebab keladi kita putih tadi, so sedikit pewarna purple, dan kita rebus. Lepas tu kita toast. Rebus hingga empuk lah ya. Kemudian kita guna gula pasir, gula merah atau gula kabung atau gula Melaka juga boleh, dan daun pandan. Kita guna juga santan pekat dan sedikit air. Juga saya guna sedikit tepung jagung untuk nak mangkin dia, untuk nak memekatkan dia. Okey, bubur ni ada berbagai jenis ya. Kak Zaidah suka buat yang jenis macam bubur caca, dia pekat. Ada setengah tu dia buat cair, kemudian dimakan bersama dengan dia minum. Dia jadikan macam air dan dia letak ais untuk dia makan. Tapi hari ni Kak Zaidah nak buat macam pengat. So dia lebih kurang sama je rasa, dia lebih kurang ya, cuma dia sejuk dengan ada ais dan ada yang pekat macam bubur. Okey, so kita nak buat yang jenis versi bubur. Okey, mula-mula sekali kita masukkan santan dulu. Ini santan pekat. Masukkan air. Masukkan daun pandan, gula merah atau gula kabung atau nisep pun boleh. Kemudian gula pasir. Kita hidupkan apinya. Jangan lupa kita letakkan garam untuk nak menambah lemak pada bubur kita. Okay, now dia dah mula mendidih. So kita masukkan keledek. Okay, kita masukkan krong-krong ni. Masukkan pula keladi. Masukkan bancuhan tepung jagung untuk nak memekatkan dia. Okey, dia dah mula mendidih. So last kali kita akan tuangkan santan pekat. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu bubur locong. Harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaidah kali ini. Selamat mencuba dan selamat berbuka.